Buat mereka yang dah ada simpanan dalam ASB atau tabung haji, tahniah saya ucapkan sebab anda bijak menabung dan tahu tempat yang baik untuk pastikan wang anda beranak pinak melalui hasil dividen yang diberikan. Untuk ASB sekitar 5%, untuk tabung haji sekitar 3% setelah ditolak zakat 2.5%. Dua instrumen ni sangatlah bagus, tapi tidak bagus untuk jangka masa panjang. Bayangkan dividen 5%, kalau nak tolak dengan kadar inflasi 2 hingga 3% setahun, maka kita akan dapat sekitar 1 hingga 2% sahaja. Jadi dividen itu cukup-cukup makan saja. Sebab itulah untuk jangka panjang 2 tahun ke atas, bagus untuk tukarkan kepada aset emas. Sebab emas ni kalau ikut sejarah 20 tahun kebelakangan ini, purata kenaikan setiap tahun adalah minimum 10%. Kadang-kadang boleh naik sampai 20 hingga 30%. Jadi mereka yang ada simpanan yang banyak dalam ASB dan tabung haji yang tak pakai 2 tahun ke atas, boleh alihkan kepada emas. Selebihnya duit yang perlu pakai 2 tahun ke bawah, biarkan dalam ASB ataupun tabung haji tersebut. Nak mulakan simpanan emas, boleh klik beg biru.